Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak buat shop voucher Okey, shop voucher ni dia adalah macam ni, shop voucher. Okey, ini adalah shop voucher, contoh shop voucher lah. Ini saya ada buat satu baru buat semalam, yang mana contoh macam kalau orang minimum spend untuk orang yang beli daripada kedai saya lah, dia boleh claim shop voucher ni. So minimum spend adalah RM200, so dia akan dapat diskaun RM7. Okay, so oleh kerana saya nak buat video ni khas untuk anda tengok, jadi saya hanya buat satu saja contoh, dan kemudian nanti bila saya dah buat, kita akan tengok akan ada banyak shop voucher dekat bahagian ni lah. Okay, untuk shop voucher ataupun untuk voucher dalam Shopee ni, dia ada dua jenis voucher. Okey, yang pertama adalah shop voucher. Okey, sekejap kita pergi dekat dalam sales center dulu. Okey, kita pergi tengok dekat bahagian marketing center. Sini marketing center. Okey, so kita boleh tengok dekat sini bahagian voucher. So ada dua voucher, dua jenis voucher yang ada. Okey, so yang pertama adalah shop voucher, yang kedua adalah product voucher. Kalau kita klik pada butang create ni, so dia akan tanya kita nak buat shop voucher ataupun product voucher. Okey, sekejap saya tunjukkan first sekali contoh macam dekat dalam handphone. Contoh kalau saya pergi dekat saya punya kedai Shopee sendirilah, untuk kedai yang baru ni, dah lihat, tengok dekat sini ada satu shop voucher. Okey, so dia akan nampak macam ni lah, satu shop voucher. Dan contoh macam kalau kita masuk dekat dalam mana-mana satu produk, shop voucher tu pun kita akan nampak dekat sini. So kita kena klik lah, so dia akan keluar shop voucher. Okey, ini adalah shop voucher. So shop voucher ni dia terpakai untuk semua produk yang ada dekat dalam kedai kita lah, kedai Shopee kita. Contoh macam customer to claim. Okey, saya tak boleh claim sebab ni kedai saya sendiri. So bila dia claim, dia boleh campur lah berapa banyak barang yang ada dekat dalam kedai Shopee saya. Dan apabila dah sampai minimum spend, contoh macam ini saya bagi RM7 off, dengan minimum spend adalah RM200. So dia boleh campur dengan barangan yang ada dekat dalam kedai Shopee saya. Kemudian dia layak untuk dapat potongan sebanyak RM7. RM7 apabila dia dah capai spend RM200 lah. Sekurang-kurangnya dia kena belanja RM200. Okey, dalam kedai saya baru dia akan dapat diskaun RM7 ni, walaupun dia dah claim. Kalau dia dah claim tapi dia belum dapat lagi, dia belum sampai RM200 yang dia spend, jadi dia tak boleh gunakan shop voucher ni masa dia nak check out ataupun masa dia nak buat pembayaran dekat Shopee nanti. Okey, so cara dia macam mana kita nak buat? Sorry, sekejap. Sebelum tu kita ada satu lagi untuk produk voucher. Okey, kalau untuk produk voucher, dia tak akan naik macam ni. Sebab produk voucher ni dia spesifik untuk mana-mana satu produk dekat dalam kedai kita. Contoh macam saya nak buat produk voucher untuk yang rice dispenser ni. Jadi saya boleh create produk voucher kat sini, dan dia punya code voucher tu dia tidak akan display Dia tidak akan display dekat depan macam ni. Okey, tapi kita kena bagi kepada customer ataupun kepada prospek secara manual lah. Okey, nampak tak kat sini one customer, dan satu lagi produk voucher ni kita boleh bagi satu customer sekali je, seorang customer sekali guna je. Okey, macam shop voucher ni pun sama, seorang customer dia hanya boleh guna sekali saja untuk shop voucher dan juga produk voucher. So dia tak boleh guna berulang-ulang kali So kalau kita nak bagi dia lagi shop voucher ataupun kita nak bagi dia lagi produk voucher, kita kena create produk voucher ataupun code voucher yang baru, dan kita boleh berikan kepada dia lah, in case kalau kita nak bagi dia banyak voucher lah. Okey, so anda kena ingat produk voucher dan juga shop voucher dia ada beza dia. Yang pertama, shop voucher dia akan display dekat depan kedai kita macam ni. Okey, kalau dekat komputer dia akan nampak di sini. Contoh macam kita ada 4 ataupun 5 voucher, dia akan display dekat sini. Sekejap lagi saya tunjukkan lepas kita dah buat. Kalau dekat handphone kita akan nampak macam ni. Kalau ada banyak pun kita akan kena klik, so dia akan naik sederet dekat sini. So saya akan tunjukkan juga sekejap lagi apabila kita dah buat shop voucher. So untuk produk voucher
Product voucher kita boleh create kan dia product voucher, dan kita akan dapat kod. Contoh, kita akan dapat kod yang macam ni. Contoh macam satu saya dah buat. Okey, satu product voucher, dan kita kena berikan kod yang ini. Ini adalah kod product voucher ni. Kita kena bagi kepada customer kita ataupun kepada prospek kita melalui contoh macam kita promote dekat dalam Facebook ke, dekat dalam WhatsApp ke, dekat dalam apa-apa saja medium, dan kita nak berikan produk voucher tu kepada customer. So kita berikan kod ini, dan dia orang boleh claim kod voucher ni masa dia nak buat pembelian dekat dalam kedai Shopee kita untuk spesifik produk yang kita buat produk voucher tu lah. Contoh macam produk ni kita ada bagi dia produk voucher, dan nanti bila dia nak beli, dia add to cart semua, nanti dia boleh masukkan voucher tu dekat bahagian produk voucher. Okey, sekarang kita nak pergi buat shop voucher dulu. Okey, sebab saya nak tunjukkan apa akan berlaku dekat sini nanti. Mana sekejap, apa yang akan berlaku dekat sini nanti. Okey, so sekarang cara dia mudah saja. Kita balik ke marketing center, kita pergi dekat bahagian vouchers. Okey, kalau anda lihat kat sini, saya dah ada buat beberapa voucher, tapi dia dah expired lah, sebab saya dah off sampai 31 hari bulan, iaitu hari ni, dan sampai pukul berapa tadi, pukul 2 lebih lah. So kat sini kita kena kalau macam saya sekejap detail, saya nak gunakan balik yang dia punya kod ni, tapi tak boleh. Tak apa, kita try dulu Okey, first kali kita kena create voucher. Okey, sebelum tu kita kena fikirkan dululah apakah voucher yang kita nak bagi kepada customer. Contoh, saya bagi contoh shop voucher. Contoh shop voucher dia ada dua jenis. Satu adalah discount RM lah, maksudnya jumlah lah. Okey, yang kedua kita boleh bagi dia cashback, coin cashback. Saya tak berapa minat coin cashback ni. Coin cashback. Okey, so dalam bentuk percentage lah, berapa persen kita nak bagi dekat dia. Coin cashback contoh 10% ke apa ke, tu terpulang pada kita lah. Okey, tapi saya lebih suka guna yang ini, discount RM ni. Sebab customer nampak nilai. Kalau ini dia nampak coin cashback ingat berapa persen, 10% coin cashback, dia tak apa nampak. Jadi dia lebih menarik kalau kita gunakan discount RM yang nampak nilai, value ringgit ni. Okey, so berapa yang kita nak buat shop voucher ni. Contoh yang pertama, ini adalah saya nak tunjukkan cara macam mana, sebab saya pun nak buat juga. Jadi saya tunjukkan cara macam mana nak buat so secara live contohnya saya nak buat saya nak bagi RM1 off. RM1 off untuk minimum spend, for minimum spend RM RM50 lah. Okey, itu yang pertama yang saya nak buat. Kemudian saya copy yang saya copy yang ini. Yang nombor 2 saya nak buat RM3 untuk minimum spend 150. Dan yang ketiga saya nak buat RM5 untuk minimum spend ni 100 lah, 100 contoh macam 150, dan RM5 minimum spend untuk RM5 untuk RM200. Tadi saya buat apa, RM200 kat sini anda ada RM7 untuk RM200. Macam banyak sangat lah pula. Tak apa, yang ni kita delete kan sekejap lagi. Janganlah bagi banyak sangat. Bagi banyak-banyak kita nak untung apa, kan? Okay, RM5 untuk RM200. Boleh lah, untuk 200 untuk RM200. Contoh, ini contoh saja. So terpulang pada anda apa yang anda nak buat, berapa yang anda nak bagi. Apa yang anda nak buat pula, sasul lah, hilang fokus, sorry. Okay, so selain daripada tu, kita kena fikirkan juga sekejap, kita nak bagi apa nama voucher name ni. Kita fikirkan dulu siap-siap. Contoh nak bagi mudah,
kita buatlah katakan V50 contoh, sebab kita nak senang kan, V50 ataupun kita tulis VS lah, VS maksudnya shop voucher SV shop voucher 50, ataupun yang ni SV, katakan yang ni berapa, 150, yang ni SV berapa, SV 200. Okey, kita buatlah macam tu. Kemudian kita pergi kat sini, ni shop voucher kan. Okey, so kita dah standby siap-siap apa nama ni, apa yang kita nak buat. So kat sini kita terus buat. Yang pertama adalah shop voucher untuk RM1 ni. So kita bagi nama dulu dekat dia, SV50. Klik kat sini, saya paste saja SV50 dan saya letakkan je, sama je, senang. So ini adalah kod voucher kita untuk shop voucher. Ini adalah kod voucher, so dia akan display dekat sini, so tak ada masalah. Okay, kemudian kita boleh pilih tarikh lah, daripada bila. Contoh macam hari ni, sekarang pukul 4.37 petang, katakan 4.37 so kita nak cepat, tak cepat sangat lah, ambil masa 4.37, 4.42, so lebih kurang dalam 5 minit. Okey lah, cukup untuk masa untuk saya nak tunjukkan. Okey, so kita akan buat sampai bila? Okey, katakan kita nak bagi shop voucher ni sampai 11.11 ni ke, contoh macam ni kempen besar big sale untuk Shopee kan, sampai 11.11 ke, sampai 30 hari bulan ke, terpulang kepada kita lah, kita nak buat sampai bila. Okey, ni tak ada had, anda boleh buat macam tu. Nampak tak? Kita boleh ikut kita nak buat sampai bila. Okey, dalam contoh ni saya nak buat sampai 30 hari bulan saja. Okey, sampai 30 hari bulan November maksudnya daripada sekarang 31 hari bulan Oktober. So saya buat shop voucher ni untuk katakan 2 bulan lah. Tak apalah, saya buat 2 bulan sampai Disember, sampai hujung tahun ni. Klik pada 31 Disember dan kita klik pada butang confirm. So sekejap, ini tarikh, kita letak juga dia punya masa. So last day 31 hari bulan Disember sampai ke tengah malam lah, 23.59, maksudnya pukul 12 tengah malam. So klik pada butang confirm. So kita boleh bagi dalam bentuk diskaun ataupun bentuk coin cashback. Saya tak nak bagi dalam cashback, saya bagi dalam bentuk diskaun. So saya bagi fix RM RM1. So anda boleh pilih buy percentage ataupun buy ringgit. Saya lebih suka gunakan buy ringgit sebab customer nampak amount. Okay, so minimum basket yang saya dah tetapkan tadi adalah minimum spend RM50. So kita boleh letakkan RM50 sebagai minimum spend. Dia belanja RM50, dia boleh claim RM1 ni, dia boleh dapat diskaun RM1 daripada kedai Shopee saya. Okay, so voucher quantity kita boleh letak sebanyak mana yang kita nak letak. Contoh saya nak letakkan 200 apa nama ni voucher claim. So kita boleh agak-agak lah, sebab kita buat diskaun ni selama 2 bulan. Agak-agak berapa ramai yang akan masuk kedai kita dan dia akan claim voucher ni. Bila dia claim voucher ni, so maksudnya dia akan ada masa. Contoh macam dia masuk hari ni 31 hari bulan 31 hari bulan Oktober. So maksudnya dia ada masa lebih kurang 2 bulan untuk gunakan saya punya voucher ni. Jadi apabila selepas dia claim, contoh dia macam dia masuk kan, so dia klik pada butang claim ni, dia ada masa 2 bulan lah untuk nak gunakan kita punya voucher. So anytime lah bila dia masuk, dia buat pilihan produk sampai ke minimum spend, let's say RM50 ni, so dia boleh entitled untuk dapat diskaun RM1 daripada kedai saya. Okay, katakan saya nak letak sebagai 300 voucher quantity lah. Okay, so tak apa, buat lebih sikit sebab saya nak buat iklan ni. So ambil lebih sikit, 500. Anda nak buat 1000 pun terpulang kepada anda, tak ada masalah. So dekat mana kita nak letakkan, nak display ataupun nak tunjukkan voucher kita ni, dekat mana? Saya sarankan kita letak kepada semua lah, display on all page. Dekat homepage pun ada, dekat produk pun ada, dekat bahagian shopping cart yang ni pun ada. So ada 3 tempat ni pun tak ada masalah. So kalau nak letakkan dekat specific channel pun boleh, dekat Shopee Live, dekat Shopee Feed,
pun boleh, tak ada masalah. Saya letak semua saja. Okey, senang. Sebab kita memang tujuannya kita nak galakkan orang claim dan kemudian buat pembelian daripada kedai kita. Jadi kita letak je dekat semua tempat yang dalam kedai Shopee kita lah. Tak kisah dekat mana pun. Okey, so kita klik pada butang confirm. Dah settle. So kita back to this page. Sudah siap ini best SV50. Yang best ni dia akan ikut kita punya username kedai kita lah, ataupun nama kedai kita, sorry, bukan username, nama kedai kita yang dekat depan tu. Okey, itu upcoming satu, dan saya sekarang nak buat 3 lah, lagi 2 lah. Kita create lagi shop voucher. Kita tengok lagi apa yang tadi, SV150. Okey, so kita klik kat sini SV150. Kat sini pun sama, ikut je, tak payah fikir banyak-banyak sangat. Katakan tadi saya buat berapa pukul 43 Okey, 4.43 confirm. So tarikh dia sama je, kita buat sampai Disember. Okey, ambil 23.59. Ini terpulang pada masing-masing lah. Okey, tak payah ikut saya pun tak apa. Okey, jadi saya nak letakkan dekat sini berapa ringgit? RM3 off spend. Untuk spend RM150. So letakkan RM3. Minimum spend 150. Voucher quantity letaklah 500 ke 1000 ke, ikutlah, tak kisah. Alright, kemudian klik pada butang confirm. Ok, back lagi, kita buat lagi shop voucher. Kita balik. Laju sangat tak? Tak susah pun kan. Klik kat sini, saya copy paste saja. Sebab tu saya dah ready kat sini, sebab saya nak copy paste. Baru senang. Buat kerja kena cepat. Confirm. Sekejap berapa? 6.52, jangan lama sangat. Kita nak tengok. Okey, confirm. Dan kita pergi dekat Disember, 31 Disember. Ambil yang paling ni. Okey, klik pada butang confirm. So klik pada berapa ringgit kita nak potong tadi, RM5 kan. So kita letakkan RM5. Minimum basket RM200. Jangan silap nanti letak RM20, dapat diskaun RM5. Memang best lah customer kan. Betul ayat mata lah kita. Betul So kat sini dah betul SV200. Minimum spend RM200, dapat RM5. So voucher quantity RM500. Display on all page. Ok, siap, confirm. Siap, macam tu saja, simple je. Ok, sekarang 2 ni yang baru dah ongoing. Maksudnya dia dah available dekat kedai Shopee kita. Sekejap lagi kita boleh tengok Ok, yang mana yang RM7 tadi, saya nak edit sikit. Mana dia RM7 best Shopee. Ok, saya nak edit ni. Ini saya nak jadikan saya nak letakkan minimum spend. Tak boleh lah, dia tak bagilah. Ok, dia tak bagi. So saya adjustkan kepada hari ni last day. Confirm lah. Ok, sebab saya nak disablekan dia. Ok, confirm. Ok, ataupun saya nak endkan dia lah. Sebab dia, ini saya bagi RM7 ni, banyak sangat ni untuk RM200. Saya endkan dia lah. Saya endkan. Kalau kita nak endkan, kita klik je endkan. Apa susah, kita yang buat dia kan. Katakan saya nak buat lagi lah. Saya nak buat lagi yang tadi RM200 kan. Katakan saya nak bagi lagi saya copy dulu, kemudian saya klik kat sini, saya paste. Saya bagi RM7 untuk katakan RM300. RM300. So saya copy, saya buat lagi. So saya create baru, saya buat shop voucher. Saya macam tu. Katakan 16, sekarang pukul 4.45, lagi 5 minit lah. 16.50 47 lah. Betul. So kita pergi dekat Disember tadi. Pilih confirm. Okay, so RM7, discount RM300, voucher quantity RM500.
Okey. Kalau anda nak buat coin cashback pun boleh. Katakan nak bagi 10%, 10% coin cashback daripada kita setkan amount katakan RM10. So minimum basket 300, voucher ni 500. So kalau anda ni, dia customer akan dapat 10% coin cashback daripada nilai jualan, daripada nilai belian dia tu lah kan. Tapi saya sebenarnya macam confused sikit lah untuk coin cashback ni. Jadi saya tak open nak guna sangat. So better saya gunakan yang discount yang saya clear kan. Saya bagi RM7 untuk RM300, it's okay kan. So senang. Gunakan apa yang kita betul-betul faham saja, lagi baik lah kan. Betul lah 15.10 ni 4.47. ok, sekarang lah dia dah nak sampai masa lagi confirm. So back to list page. So tengok sini semua dah available. Saya replay saya refresh. ok, sudah siap. Itu adalah shop voucher. ok, memandangkan saya setkan masa yang cepat, so kita akan tunggu lagi 1 minit. ok, so saya refresh. Tengok ini belum upcoming. Saya nak buka semua. Sekejap Mungkin jam dekat Shopee dia tak sampai lagi pukul 4.47. Jam saya dah betul-betul 4.47. ok, sekejap. Okey, itu saja cara bagaimana kita nak buat shop voucher untuk jadikan kedai kita ni ada voucher dan nampak lebih menarik, supaya mendorong customer untuk claim voucher dan dia membeli daripada kedai kita. Okey, dia membeli banyak sebab apabila kita buat minimum spend yang macam ni, customer dia akan fikir, oh aku dapat RM3, kalau aku beli lebih sikit dapat diskaun lah RM3 kan. So memang barang tu dia nak beli pun, tapi kalau dia dapat lagi diskaun, so dia rasa aku beli kedai ni lah sebab kedai ni ada bagi diskaun, compare dengan kedai lain yang tak bagi diskaun. So itu kelebihan kalau kita buat voucher ataupun shop voucher ataupun produk voucher. So kalau macam produk voucher ni, kita kena bagi pada customer yang existing customer ke, ataupun kita nak check dia ke kan, dekat macam tu. Tapi kalau macam shop voucher ni, kita bagi secara umum. Bila customer masuk dalam kedai kita yang macam ni, dia terus nampak kita punya shop voucher. So itu lagi baik lah. Itu lebih baik. Ok, saya refresh sekali lagi. Saya harap ok, dah ongoing. So jom kita pergi tengok apa yang akan berlaku dekat sini. Ok, saya refresh page ni. Ok, so anda lihat, nampak tak shop voucher semua dah ada dekat sini. Senang je kan nak buat kan, tak susah pun. Ok, so dekat sini nampak kedai kita lebih menarik lah sebab ada shop voucher. Ok, so kita pergi pula dekat kedai Shopee saya dekat dalam phone. So kita tengok lah, saya refresh sekali lagi. Saya pergi tekan dekat saya punya logo. Ok, so sekarang anda nampak tak? Nampak tak saya punya shop voucher? Ok, nampak. So customer boleh claim lah. Boleh claim daripada sini. RM1 untuk minimum spend RM50, RM3 untuk minimum spend RM150, RM5 untuk minimum spend RM200, dan ini adalah RM7 untuk minimum spend RM300. So selain daripada dia ada dekat depan ni, dia juga akan berada di, contoh saya tekan pada produk, anda boleh tengok dia akan ada di sini, di atas ni, dekat produk ni. Nampak? Bila kita hoverkan kita punya mouse pergi dekat sini, dia akan keluar voucher. Nampak lebih profesional, nampak lebih proper berbanding kedai lain yang tak ada buat voucher. Okey, kalau kita pergi dekat handphone kita pula, contoh kita masuk dekat mana-mana produk, dia akan nampak macam ni. Okey, so dia akan nampak macam ni. So kita boleh klik pada yang ini. Kalau customer klik pada voucher ni, dia akan naik macam ni lah. Macam video di awal video tadi saya dah tunjukkan dia tak ada naik satu je kan. So sekarang dia dah naik 4, 1, 2, 3, 4. So dia lebih menarik perhatian prospek ataupun pembeli yang menjengah masuk ke dalam kedai Shopee kita. So dia akan claim lah. Dia claim apa semualah. Okay, so dia boleh gunakan ikut berapa amount minimum spend yang kita dah setkan. Okay, selain daripada tu juga, dia akan berada di sini. Kalau untuk dalam komputer lah. Okay, kalau untuk dalam produk, dia ada dekat atas tu je lah. Okay, dekat bawah semua dia tak ada lah.
kalau untuk dalam phone. Tapi kalau dekat dalam komputer, apabila dia tengok macam ni, so dia akan nampak dekat sini satu, kemudian dia akan nampak dekat sini, dekat sebelah sini satu. Okey. So akan ada macam ini adalah top pick. Nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak buat top pick from shop ni. Okey, mudah saja. Okey, saya rasa itu saja untuk kita punya shop voucher. Kalau macam anda nak buat product voucher, anda boleh pergi ke voucher ni. Sama juga cara dia, kita boleh create, pergi ke product voucher, anda boleh buat sama je. Sama je cara. Cuma dia beza sikit kat sini, kita kena pilih produk apa yang kita nak buat voucher tu, ataupun kita nak bagi voucher tu. Okey, saya buat satu lah. Okey, katakan saya nak buat sekejap saya tulislah kat sini sikit kan. Contoh produk voucher. Dia tak boleh buat minimum spend ni semua ni. Oh, ada juga. Contoh saya buat satu je lah. Saya nak ambil yang ni. Okey. Saya tulis kat sini produk voucher P lah. PV, produk voucher RM150. So dia dapat diskaun RM5 untuk spesifik produk. So kita copy, kita pergi kat sini produk voucher PV, kat sini PV 150. So kita mulakan yang ini daripada sekarang pukul 6.52. So kita boleh pergi 6.54 lah. Okey, kemudian kita buat, katakan sama juga. Kita boleh buat ikut suka hati kita, ikut suka hati anda. Macam saya sekarang, saya buat ikut suka hati saya. Confirm. Okey, kita boleh bagi lang cashback ataupun coin cashback ataupun diskaun. Saya kata tadi nak bagi RM3 dengan minimum spend 150 RM150. Okey, alright, betul lah. So voucher quantity, katakan saya nak bagi 300 just katakanlah saya nak bagi untuk produk ni, satu spesifik produk ni, katakan produk ni lah ready stock tudung saji moden ni. Okey, sebab yang ni pun harga dia RM169 kan. So mana RM169 macam tak over shock sat. Kita bagilah produk yang mahal sikit, macam yang ini ke, foldable stainless steel rack ni. So harga dia mahal kan, ada 304. So kita boleh bagilah voucher untuk yang tadi. Okey, katakan produk ni harga dia dah 300. So kita bagi untuk produk ni minimum spend RM3. So dia dapatlah untuk produk ni diskaun RM3. Okey lah kan, kita bagi juga RM3. Tapi harga dia ni bukan 300 ni, saya belum buat promosi lagi. Harga dia 1 lebih je. Tapi lebih daripada 150 lah. Okey, mungkin dalam, tak silap saya 169 kot. Lebih kurang macam tu lah. So kita confirm kan. Okey, so ada satu produk saja. Okey, so kita boleh dengan kupon yang sama ni, ataupun voucher yang sama ni, kita boleh letak lagi beberapa produk yang kita nak bagi kepada customer, dan dengan menggunakan produk voucher yang ini. Okey, terpulang pada kita yang settingkan dia. Okey, so macam contoh yang saya buat ni, saya just buatkan satu saja, kemudian kita klik pada butang confirm. Dah settle. So macam mana cara dia? Kita kena bagi diskaun kupon ataupun voucher ni, kita kena copy dan berikan secara manual lah. Secara manual pada customer /prospect. Biasanya kupon ni biasanya untuk produk voucher ni kita nak bagi kepada customer yang dah pernah membeli daripada kedai Shopee kita lah. Okey, so kita check dengan dia dan kita nak bagi diskaun khas untuk sebagai menghargai dia yang pernah membeli daripada kedai Shopee kita. So kita bagi direct kepada dia melalui e-check dekat dalam Shopee.
pun boleh kita bagi dekat dia macam ni So tak ada masalah. So kalau dia berminat nak berminat dengan tawaran yang kita bagi dengan voucher ataupun kupon yang kita bagi ni, so dia akan buat pembelian dan masukkan kod ni sebelum dia nak check out dekat Shopee lah. Okay, so akan dapat lah potongan berapa yang kita bagi dekat dia. Okay, so simple saja, senang sangat. Okay, saya harap anda boleh ikut dan faham apa yang saya tunjukkan dekat dalam video ni, insyaAllah. So semoga bermanfaat lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini nampak menarik kan, lebih menarik berbanding yang sebelum ni, yang awal-awal tadi. Okey, kat sini nampak kita punya voucher. Okey, saya rasa itu saja untuk video yang ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya, bagaimana cara kita nak buat bundle deals, okey, ataupun add-on deals. Okey, alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.